So lepas punya video aku beritahu dia Datuk Fauzan, dia main lagi sekali. Dia main cari roti jam pastrami pula. Ni bukan kali pertama untuk tahu ni. Ya, betul. Kali kedua. Ya, kali kedua. Sebab apa boleh repeat? Tak tahulah nak kata berbuka dengan kepuasan lah. Menjilat jari. Bukan menjilat jari. Menjilat semua jilat lah. Tinggal licking good lah. Yes, dia dah order dah. Fauzan ni regular customer kita. Last year pun dia dok main beli yang T20 harga RM70. So untuk pastrami ni bukan sekali dia order. First time dia order 1 kotak. Yang ni dia order 2 kotak. Family dia juga. Dia berpuas hati lah. Nak balik kampung ni, so kena rasa dengan family baru best sikit kan. Sebelum raya kan. Menu ni rare tau. So video ni keluar pun aku rasa pastrami dah habis dah. Hari ni hari Sabtu. Aku duk hora-hora kata nak habis dah. Memang betul nak habis dah. Esok hari Ahad pun last day aku rasa memang dah habis dah. So tunggu terlepas lah, tengoklah menu apa yang aku bakal buat keluar. So tapi apa boleh je mai ke Bazar Ramadan sampai 19 hari bulan 3. Kalau tak ada pastrami ni, still ada lagi menu lain, T20 Sekerat harga 38 dan juga Triple Cheese John. Apa kena try, apa kena try. Thank you very much. Ini memang best, memang sedap.